Jadi dalam isu Adam Adli ni saudara, nak main isu dia, oh Adam Adli kena buat piti mentat, dia timbalan menteri. Kalau kau nak provoke Adam Adli pun, kau jangan lupa menteri itu UMNO. Kan, Zamri Kadir itu UMNO. Kenapa pula Fuad Zakasi ni tak nak serang Zamri Kadir? Kenapa nak serang Adam Adli sahaja? Kan? Apakah Adam Adli boleh buat keputusan melebihi daripada keputusan menteri? Tak boleh, saudara. Kalau Adam Adli nak buat sekalipun, kena menteri bersetuju. Menteri nak buat sekalipun, kena kabinet bersetuju. Kan? Apakah PTPN itu tidak ada usaha? Ada usaha. Kita boleh buktikan ada usaha ke arah itu. Bermula dengan kita memberikan pendidikan percuma kepada golongan-golongan miskin ini. Itu usaha dia. Buatlah beransur daripada tak buat langsung. Kan? Buatlah beransur. Memang kalau tanya PMX pun, saya ikuti itu lagi. Dalam program temu Anwar dekat satu buah universiti. Bila orang tanya tentang Datuk Seri Amrin tentang pendidikan percuma, Anwar kata apa? Kalau tanya pendapat peribadi saya hari ini, Anwar kata, tanya pendapat peribadi saya, memang saya nak pendidikan percuma. Anwar kata, memang matlamat saya nak pendidikan percuma itu. Kalau tanya Anwar Ibrahim kata. Kan? Tapi bila kita ambil kajian dalam keadaan suasana macam ni, kita kena utamakan yang lebih utama dulu. Kan? Dan pendidikan percuma itu naklah kita usahakan, jangan berhenti. Kena usahakan macam mana nak bagi pendidikan percuma ni. Kan? Dengan kewangan yang ada. Macam mana kita nak buat? Okey, kewangan sekarang ini tak mampu nak bagikan semua sekali. Pendidikan percuma tak mampu lagi. Kan? Apa kita boleh buat? Jangan terus tinggalkan. Buatlah sebahagian daripada dia. Sebahagian daripadanya itu adalah apa? Golongan miskin dulu. Golongan yang betul-betul miskin dulu kita bagi pendidikan percuma. Inilah usaha dia. Kan? Macam orang nak berhenti merokok. Nak berhenti terus payah. Tapi ada usaha tak? Kena usaha tak? Macam nak berhenti? Sama ada kau makan ubat ke? Kan? Sama ada kau mengurangkan sikit rokok yang kau beli, yang kau hisap. Sama juga PTPN. Nak bagi pendidikan cuma keseluruhannya mungkin tak mampu lagi. Sebab banyak lagi benda-benda yang asas yang masih kita belum selesai. Yang kita nak selesaikan, contohnya bekalan air. Banyak negeri yang ada masalah tentang air. Itu pun penting. Kan? Basmi kemiskinan tegar, itu penting. Kita duk sibuk pasal apa? Sibuk tentang pendidikan percuma-percuma, rupanya ada orang miskin yang tak makan. Kau nak bagi anak dia belajar free, tapi dia makan pun tak boleh. Kau nak bagi anak-anak belajar percuma, tapi nak bagi percuma macam mana? Dia kata, nak beli pakaian anak lagi, kasut sekolah, kemudian anak yang kecil pun nak minum susu pun tak ada. Rumah saya duduk pun tak ada. Kan? Duduk bawah jambatan, bawah kolong, bawah kotak. Duduk rumah roboh-roboh macam nak rumah nak roboh. Maknanya ini kemiskinan tegar ni. Settle yang tu dulu. Yang benda penting dulu. Kita ada pendapatan yang limit. Tak boleh nak belanja semua sekali. Penting. Buat yang penting dulu. Hapuskan kemiskinan tegar dulu. Atasi masalah-masalah air. Keperluan asas. Kalau anak belajar pendidikan percuma, kalau rumah pun nak berak pakai kertas pasir, tak payah. Anak belajar free kat universiti. Mak bapak kat kampung pula nak terberak pun pakai kertas pasir. Air tak ada. Tak guna juga. Settle yang tu, masalah tu dulu. Kan? Naikkan gaji kita yang awam dah 12 tahun tak naik. Bagi dulu, ada duit sikit, okey bagi dulu. Nak naikkan gaji ni, bulan tahun depan, awal tahun depan naik lagi 7%. Jadi kita ucapkan syabas kepada Adam Adli. Dan kita minta pengalaman dia sebagai mahasiswa. Pengalaman dia sebagai mahasiswa itu, aktivis mahasiswa, dia terjemahkan sebagai dia timbalan menteri. Kan? Terjemahkan. Sekadar yang dia boleh. Kita tak boleh paksa dia. Kan? Kalau kau tanya Adam Adli, banyak benda dia nak buat tu. Pasal dia pernah jadi aktivis mahasiswa. Kan? Tanya Adam Adli, dia nak tak pendidikan percuma? Confirm dia nak, saudara. Pasal dia perjuangkan lama. Tanya kepada Adam Adli, nak tak kepada kebebasan bersuara di kalangan mahasiswa? Tanya dia mesti nak. Kan? Tapi di bawah keupayaan dia, di bawah kedudukan negara, kewangan negara sekarang ini, sekadar mana dia boleh buat? Buat. Sekadar kajian ada, mampu untuk lakukan, jangan lakukan. Jangan tak buat apa-apa. Jadi menteri, makan gaji je. Tak buat apa-apa pada zaman kerjaan terbuat atap dulu. Kan? Makan gaji je menteri ramai. Kajian PN dulu, 3 bulan saudara. 74 jawatan menteri dan timbalan menteri. Rakyat bayar gaji dia. Di zaman Anwar ada tak?
duta-duta yang bertarak menteri. Tak ada. Sebab itu apa yang ada hari ni, kementerian yang ada ini Anwar kekalkan, cuma dia rombak aja.